Video kali ni saya nak bawa korang makan-makan, jalan-jalan tempat yang menarik dekat Padang, Indonesia. Untuk trip kali ni kita orang naik flight Super Agent. Perjalanan lebih kurang 1 jam dari KLIA ke Airport Minangkabau. Disebabkan flight delay, kita orang sampai dekat airport pun dah malam. Kita orang terus naik van menuju ke Bukit Tinggi. On the way ke Bukit Tinggi, kita orang singgah ke stesen Tahu Sumedang. Yang ni buatlah perut je. Menu simple je, tahu goreng. Dapat yang panas-panas, cicah dengan sambal kicap, memang puas hati. Untuk makan malam, kita orang singgah makan dekat Tambika Bebek Kaliang. Ada menu ayam, itik dan juga ikan. Nak bakar boleh, nak goreng pun boleh. Nak makan tempat open sambil bersila ada. Nak makan tempat yang beraircon pun ada. Paling yang tak boleh lupa, dia punya itik memang lembut. Kalau datang Padang nak ke Bukit Tinggi, boleh singgah sini. Lepas makan, kita orang teruskan perjalanan ke Bukit Tinggi. Kat Bukit Tinggi, kita orang stay dekat Grand Bunda Hotel. Kita orang sampai hotel pun dah agak lewat dalam pukul 11 itu. Kita orang mandi dan terus rehat. Esok pagi-pagi kita orang terus ke Pasar Legend. Tengok vibe pasar tahun 70-an. Macam ni tempat dia. Dia macam pasar tani. Ada barang basah, ada barang kering. Yang penting makanan ada jual dekat sini. Tang sini korang kena try dia punya sate Padang. Wak ni cakap dia dah berniaga dekat 30 tahun. Dalam satu pinggan ada sate, nasi empit dan juga kuah. Yang mana jalan-jalan dekat Bukit Tinggi tu, orang boleh cari nama Pasar Lasi. Lepas berjalan dekat Pasar Lasi, kita orang bersarapan dekat Ketupek Pecel Kapau. Kedai dia simple je, tepi jalan. Apa yang ada dalam ketupek pecel? Ada ketupat, ada mi, lepas tu ada sayur nangka dan juga kuah pecel. Selesai bersarapan, kita orang teruskan perjalanan ke Lembah Haram. Yang suka nature dan juga ketenangan, tempat ni sesuai untuk korang sebab jauh dari bandar. Untuk makan tengah hari, kita orang singgah ke Pondok Flora. Ada ruang makan bersila dan duduk. Dia punya view jangan cakap lah, memang win. Menu dekat sini ialah nasi Padang. Diorang akan hantar lebih kurang 20 ke 25 lauk. Special dekat sini dia punya ikan bakar. Tapi jangan risau, korang hanya bayar makanan yang korang makan saja. Jangan terperanjat, yang ni burung hantu betul. Lepas makan, kita orang bergerak ke Museum Istana Pagar Ruyung. Walaupun bukan di tapak asal, tapi reka bentuk, bahan-bahan binaan yang digunakan masih mengekalkan keaslian. Rupanya dalam istana ni ada 3 tingkat. Nak cari hati sebagai kenangan pun ada. Dah penat berjalan, kena es jeruk dulu. Lepas tu kita orang singgah makan dekat masakan Kampung Allen. Masih lagi menu nasi Padang. Cuma special dekat sini, diorang punya masakan tanpa MSG. Ni antara kedai yang aku akan repeat balik. Sempat jugalah berborak-borak sikit dengan owner. Sebelum balik hotel, kita orang singgah beli roti bakar Bandung. Ni antara menu special dekat sini. Dia punya roti tebal. Flavor pun ada macam-macam jenis. Korang pilih lah ikut korang punya selera. Lepas mandi dan rehat sekejap, kita orang jalan-jalan ke Jam Gadang. Ni antara hotspot lah. Kalau datang Bukit Tinggi tak singgah sini tak lengkap. Boleh lepak-lepak santai. Dekat tepi-tepi jalan tu ada juga orang jual-jual. Esok pagi lepas check out, kita orang singgah sarapan dekat Sarapan Pagi Uni Adik. Ada menu unik dekat sini, nasi air. Dia macam nasi letak sup. Lepas tu ada ketupek pecel, ada nasi goreng, Maggi goreng. On the way ke Alahan Panjang, kita orang singgah ke Bika Telagor. Sini masih lagi diorang masak guna kayu api. Ada 2 jenis flavor, ada original dan juga gula merah. Makan pula panas-panas, dapat view cantik macam ni, memang layan. Lepas makan, teruskan perjalanan ke salah satu kampung yang tercantik di dunia, Desa Pariangan. Dah sampai sini baru ku tahu kenapa kampung ni diiktiraf sebagai salah satu yang tercantik di dunia. Dengan angin sepoi-sepoi bahasa, memang tenang, setenang alunan muzik seruling. Lepas tu kita orang teruskan perjalanan ke Alahan Panjang. Sebelum check-in, kita orang singgah makan dekat Sambal Cobek Bakar. Dekat sini dia punya menu semua ala carte. Kalau datang ramai-ramai, korang try dia punya ayam goreng seko dia. Kita orang try juga dia punya bebek goreng. Tapi kat sini dia punya power kat sambal dia. Lepas makan, kita orang terus check-in dekat Mitra Resort. View dekat sini memang lawa. Dengan cuaca yang sejuk, rasa macam dekat Europe. So dekat sini kita orang stay kat dalam dom.
Satu dom ni boleh muat 2 orang. Kira luas jugalah dia punya dom. Korang tengoklah sendiri dia punya view macam mana. Memang tenang aja dekat sini. Kalau tak nak stay dekat dom, korang boleh pilih ambil yang bilik. Kat sini ada satu kafe, korang boleh lepak-lepak. Esok paginya kita orang bersarapan aja dekat resort. Kalau korang nak buat aktiviti dekat sini, korang boleh roger Jeep Adventure ni. Lepas check out, kita orang terus ke Padang. Sampai pun dah dekat tengah hari, apa lagi, perut pun lapar. So, untuk makan tengah hari, kita orang makan dekat Lesehan Saudara. Dekat sini dia punya menu nasi padang. Sebabkan hari dah agak lewat, lauk pun banyak habis. Ada gulai ikan, ada ikan bakar. Overall sangat puas hati. Lepas makan, kita orang terus check in dekat Wish Prima Hotel. Lepas mandi, rehat semua. Petang tu kita orang lepak dekat tepi pantai. Ramai rupanya dekat sini. Memang meriah. Lepak sambil tengok sunset. Belah malam kita orang jalan-jalan sekitar bandar. Belilah sikit buah tangan untuk orang kat rumah. Untuk makan malam, kita orang makan dekat Sate Siman. Ni antara kedai legend dekat sini. Kedai dia kecil je, tapi demi orang ramai. Kena sabar sikit lah untuk dapat tempat duduk. Kat sini ada banyak jenis sate. Ada sate lembu, sate ayam, sate tahu, sate kaki ayam dan juga sate buntut ayam. Kalau datang ke Padang, korang jangan lupa singgah sini. Esok pagi lepas check out, kita orang terus ke airport. Korang kalau ke Padang nak cari supir, korang boleh hubungi Dengfi Tour and Travel. Korang boleh berbincang nak pergi mana tempat menarik dekat Padang. Maka berakhirlah trip untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye bye.